Okay, ini adalah TikTok pula dah. Ini adalah telaah tu lah, nak promote sangat TikTok. Ini adalah telaah. Selamat datang ke Pavilion Mapim dan turut serta adalah sekutu-sekutunya Patriot Pelita Dihin dan juga IBDE. Saya menganggap bahawa ini adalah dewan paling mahal harganya. Bukan kerana harga sewaannya, tetapi kandungan yang dibawa, muatan di dalam dewan ini. Buku-buku yang ada ni, uish, kalau direbus dan minum airnya, kita akan jadi cerdas sepanjang hayat. Mudah-mudahan lah. Kalau gambaran jus daripada buku yang diterbitkan. Ini orang-orang kuat semua ni. Buku-buku Mapim. Mapim adalah Majlis Penerbitan Ilmiah Malaysia dan di situlah, di bawah payung Mapim lah berhimpunnya 25 penerbit universiti tempatan. Jadi di universiti kan, di bawah KPT, telaah adalah merupakan terbitan KPT. KPT adalah merupakan kementerian yang menakungi, yang menjadi wadah berhimpunnya semua minda terbaik watan. Boleh saya sebut gitu? Jadi sepatutnya yang berada dalam dewan ni adalah merupakan T20 cerdik lah. Bukan kekayaan tapi kecerdasan. Mudah-mudahan. Ini adalah telaah dan telaah kita mengulas buku saban waktu. Selain daripada itu saya mewar-warkan sekali lagi tentang pertandingan dalam talian. Kita mendemokrasikan ruang telaah ini. Semua orang boleh menelaah dan menang tunai. 500, 300 dan 100. Itu adalah kesempatan yang kami buka untuk menang mengikut kategori pensyarah, siswa, komuniti, cikgu, menengah dan rendah. Anda boleh dapat maklumat lanjut di telaah.my. Tapi saya meneruskan dahulu dengan buku yang ni. Warnanya hitam dan emas. Ini warna mahal ni. Dan memimpin yang terpimpin. Model kompetensi bakat dan kepimpinan Universiti Awam. Siri kedua. Dan bersama saya di pentas pada waktu ini, ayuh boleh bantu saya, kita sama-sama berikan tepukan kepada kedua-dua panel saya. Saudara Azli Shukri, Presiden Pegawai Tadbir dan Ikhtisas UMPSA yang akan bercakap tentang intipati memimpin yang terpimpin ini. Sebab sebelum kita ke udara, Cik Azli dah ada yang bertanya, mimpin siapa ni? Nak memimpin siapa yang dah terpimpin ni? Dan juga Dr. Ahmad Tashrif Ghazali, dahulunya juga menangani naskah ini, tapi sekarang sudah berpindah ke UPNM. Ya. Jadi kita bersama kedua-dua panelis tetamu ini. Tajuknya saja sudah dia macam tongue twister, tergeliat lidah. Memimpin yang terpimpin. Niat penerbitan bahan ini, Cik Azli dulu. Bila kita kata memimpin yang terpimpin ni, konteksnya apa tu? Dan sebab yang di tangan saya ni dah siri kedua. Siri pertama ni pergi ke mana? 3, 4, 5, cerita di situ dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Tuan Syed atas pertanyaan dan terima kasih kerana memberi ruang kepada kita untuk bersama dengan slot telaah dan kali ini kita membincangkan satu buku yang jarang barangkali kita kupas sebelum ini, iaitu berkenaan tentang pembangunan sumber manusia kepimpinan yang kita alhamdulillah yang kita dapat kerjasama daripada Akademik Kepimpinan Pendidikan Tinggi Negara AKEP di bawah Kementerian Pendidikan Tinggi juga, yang mana projek ataupun penerbitan ini merupakan sebahagian daripada grant yang diberikan kepada pasukan UMPSA. Kita nak promote juga kementerian kita sebenarnya kan, yang memberikan ruang kepada staf akademik dan non-akademik untuk bersama-sama membangunkan satu set kompetensi, set kepimpinan untuk membantu AKEP dalam usaha mewujudkan satu ekosistem kepimpinan dan pelapis kepimpinan yang terbaik untuk Kementerian Pendidikan Tinggi. Itu satu. Saudara Azli memulakan dengan memperkenalkan judul ini yang diterbitkan bersama oleh UMPSA, Universiti Malaysia Pahang, dan juga AKEP. Saya mengulang semula AKEP ni sebab saya rasa kepada mereka yang bukan berada dalam dunia akademi yang mungkin asing, AKEP ini, Akademi Kepimpinan Pendidikan Tinggi, itu AKEP ya. Maknanya di dalam AKEP, saya menjangkakan dahulu AKEP ni adalah membantu membina kompetensi kepimpinan akademia. Pentadbir juga. Ya, pentadbir juga. Jadi kedua-duanya. Saya nak beralih kepada Dr. Tashrif bercakap tentang model kompetensi bakat dan kepimpinan Universiti Awam, niat di sebalik penerbitan ini. Kerana disebut situ model kompetensi bakat dan kepimpinan universiti. Jadi apa niatnya? Ini Azli tidak menyentuh tadi tentang kesiriannya. Ini siri kedua. Siri 1, 3, 4, 5 mana pergi? Sila. Doktor. Terima kasih Tuan Syed, Tuan Azli. Terima kasih. Kehadiran saya di pentas ni sebenarnya tak dirancang. Tak apa. Yang penting ilmunya, Doktor. Betul, kehadiran Doktor itu sangat kami syukuri. Okay. Sebelum saya ulas tentang kandungan buku, saya tertarik untuk bawakan tentang penulis buku dulu. Okay. Apa menarik tentang buku ni, dia adalah kompilasi idea penulis yang bukan sebenarnya seorang penulis. Dia bukan researcher, dia bukan author. Kesemuanya? 70% adalah practitioner. Okay. Tugasan hari-harilah menguruskan sumber manusia, menguruskan bakat,
mencari idea-idea dan instrumen-instrumen yang berasaskan kepada yang praktikal. Okay. Berbeza dengan pendekatan yang ada kalangan penyelidik yang lihat pada skop, konsep dan sebagainya lah. Itu satulah. Itu yang membawa kepada pengembangan buku ni yang saya lihat bukan sebagai satu repetitif tau. Okay. Satu perkembangan yang dilihat secara berbezanya pandangan setiap practitioner HR itu sendiri di setiap universiti. Okay. Universiti ni ada kompleksiti dia, mungkin dari sudut governance yang berbeza, populasi yang berbeza, pemimpin di atas dan bawah berbeza. Okay. So itu menjadikan pendekatan setiap universiti itu nampak sama tapi sebenarnya berbeza. Ya. Okey. Ada beberapa ulasan doktor itu saya mohon diberikan pencerahan lanjut ya, kerana digambarkan tadi bermula dengan memperkenalkan segugusan penulis ini yang dikatakan bukan penulis. Justru mereka masih berada di dalam IPT. Pentadbir atau apa maksudnya? Dan kenapa itu menjadi satu yang istimewa? Adakah kerana practitioner ini mempunyai mata pandang terhadap apa yang mereka lakukan itu lebih praktikal, ala TVET lah. Jadi tidak akademik. Apakah itu yang doktor maksudkan? Istimewa kerana mereka ini hands on dan lebih pragmatik, lebih realistik, bukan akademik sifatnya bila menulis. Apakah itu yang maksudkan? Tepat sekali. Yang dicuba hasilkan adalah idea untuk menyelesaikan real issue, real problem. Itu yang berbeza. Berarti akademia itu tidak real, terlalu idealistik, utopia. Dia berdasarkan data juga. Okay. Cuma kali ini practitioner dia adalah direct observation. Okay. Apa yang terjadi pada setiap hari permasalahan yang diutarakan. Baik. So dia mencari kaedah macam nak menyelesaikan. Baik. Sebab kita kena lihat pada dua perspektif. Bagaimana idealistik dilakukan dan juga dari sudut practitioner. Sebab kita ingin mencari acuan yang paling tepat untuk menyelesaikan satu isu. Baik. Macam saya katakan tadi, universiti ni dia berbeza sebab kompleksitinya dalam dimensi yang berbeza. Baik, kita throw ke kompleksiti itu sebab ya mungkinlah ini adalah ekosistem ni terasa sangat IPT lah di dalam Dewan MAPIM ini, bau universiti lah. Masuk-masuk dewan ni dia je dah. Tahu kan, kami pernah jual perfume Oxford, perfume Harvard, Baudelaire. Sebab sebenarnya aroma ni, ni just nak mencerita lah. Baudelaire Library tu dia ada jual aromanya. Sebab kita masuk library di Oxford itu, dia ada jual perfume-nya supaya jenama pengeluar saya tak ingat, tetapi dia tulis itu Baudelaire, maknanya bau library itu khusus. Just perkongsian lah, side step, macam jual minyak wangi pula. Tapi saya beralih semula kepada saudara Azli ya, sebab pembukaan mukadimah daripada Dr. Tashrif tadi itu menarik, menggambarkan bahawa mentadbir universiti ni tak sama macam mentadbir tempat lain. Kalau sebandingnya mungkin sektor awam lah kot ya, nak banding dengan perniagaan mungkin beza corak dan nilainya. Tapi kita juga melihat di dalam ekosistem universiti, Saudara Azli. Kerana itu agaknya tajuk ini memimpin yang terpimpin. Nak memimpin peer yang sama cerdik atau mungkin lebih cerdik ini, macam mana nak bagi arahan? Jadi adakah itu yang dimaksudkan dan bagaimana bentuk latihan kompetensi itu dibina? Sebab ada dua blok kompetensi yang berbeza. Satu akademik, kecerdasan kognitif, pemikiran, theoretical framework. Satu lagi pengurusan. Macam mana dua-dua ini memberi perimbangan kepada kecemerlangan universiti? Okey. Ini menarik soalan ni Tuan Syed. Pertama kerana kebetulan saya juga merupakan Presiden Persatuan. Kita melihat setelah selesainya kita menerbitkan buku ini, kita dapati ada lompang, iaitu di mana kepimpinan akademik satu isu dan kepimpinan dalam kalangan pentadbir satu isu. Yang mana kedua-dua ini kompetensinya sangat berbeza. Kan? Ini kita ingin katakan kompetensi yang dimiliki oleh akademik, dia ada satu set kompetensi yang diperlukan, pentadbiran ada satu set. Jadi isu yang mendasari yang dikatakan oleh sahabat saya Dr. Tashrif tadi adalah real issue, yang mana pertembungan itu antara kepimpinan akademik dan kepimpinan pentadbiran yang sentiasa bertelagah sebenarnya di semua universiti. Sentiasa. Pertelagahan yang sihat ataupun kadang-kadang membungkam? sihat, membungkam. Kita boleh katakan boleh jadikan ada masanya pasang surut. Sekejap naik, sekejap turun. Jadi boleh bagi contoh insidennya, anekdotnya apa? Bila bertemu dalam mesyuarat, perlu memutuskan apa? Umpamanya seorang pemimpin dan kalangan akademik katakan memimpin sebuah jabatan, yang mana di jabatan itu sendiri ada pentadbir yang sudah lama, senior, yang lebih mahir, lebih tahu, namun tidak ada kekuasaan sebagai HOD umpamanya, tetapi ada pengaruh, ada kekuatan idealisme dan sebagainya, dan akhirnya pertempuran itu berlaku kerana status.
kerana faktor-faktor pangkat dan juga kerana background tadi yang akhirnya merugikan pada organisasi tersebut. Jadi untuk buku ini dia telah memecahkan permasalahan itu kerana dia telah menggunakan mazhab aliran makna berteraskan pada kompetensi dalam usaha memastikan yang terbaik untuk memimpin. Tak kiralah dalam kalangan pentadbir ataupun akademik, jika dia memenuhi kriteria tersebut, dia patut diangkatkan dan dinaikkan. Sebab itu sekarang ini Tuan Syed, ada dalam kalangan pentadbir yang diangkat jadi pengarah. Dulu mungkin hanya dalam kalangan akademik saja. Tapi hari ini dengan adanya set-set seperti ini yang dapat dinilai secara metrik, secara jelas hitam putihnya, maka kita dapat memilih bukan saja dalam kalangan akademik tetapi non-akademik juga boleh mentadbir dan memberikan sumbangan yang konsisten dan baik secara kepada organisasi. Itu. Kemusykilan timbul di sini kepada saya nak beralih pada doktor adalah kerana digambarkan tadi kita ada set kompetensi yang berbeza. Bagaimana kesenjangan dua set ini nak mencapai matlamat yang satu? Kita nak pergi ke Ipoh, tapi seorang ni nak berhenti di Simpang Renggam, seorang lagi nak berhenti di Jelapang, misalnya lah, sekadar analogi. Tapi kita masih nak menuju ke Ipoh ni. Jadi nak minta panduan sikit kepada doktor, macam mana bila dua set berbeza untuk satu matlamat yang sama? How does it work? The symbiosis between the two. Okey, saya beralih sikit pada kepimpinan semula. Okey. Membincangkan tentang kepimpinan, kita akan dihuraikan dari berbagai perspektif, konteks yang berbeza. Cuma apa yang dibawa dalam buku ni adalah tentang bagaimana model kompetensi itu mengikat, membina apakah ciri-ciri kepimpinan yang boleh dibangunkan berdasarkan proses kompetensi. Sebab mungkin setengah pihak ataupun setengah entiti tidak berminat untuk bercerita tentang metodologi, formula, rubrik dan sebagainya, tetapi kita kena faham untuk menggabungkan ke semua pandangan, kita kena ada satu standard. Ini standard yang kita bina, right? Berbalik kepada soalan tadi tentang model. Dalam kompetensi, dia dibangunkan dengan beberapa struktur. Kita ada kompetensi teras, kompetensi fungsian, kompetensi kepimpinan. Walaupun nampak berbeza, dia sikit dipanggil institutional leadership dengan academic leadership, tetapi dalam konteks membangunkan kepimpinan itu sendiri, kita menggunakan satu set model saja. Dalam institusi pendidikan tinggi, ACAP adalah satu entiti yang bertanggungjawab untuk membangunkan model itu. Dan dia adalah bertindak sebagai parent kepada 20 institusi awam. So 20 institusi awam ni akan berkiblatkan kepada apa yang ACAP telah bangunkan, yang akan mencerminkan sebagai national top talent. So yang bawah nanti dia akan selaraskan. So semuanya adalah menjadi entiti yang sama. Sehingga kini kita ada 19 set kompetensi dan telah disemak menjadi 15 dan akhirnya 7. Itu sebab kompetensi ialah sifatnya fleksibel. Ikut kepada challenge semasa, keperluan masa kini. Itu menjadikan 7 set itu adalah kompetensi kepimpinan yang diperlukan masa kini. Jadi kita tidak ada masalah bagaimana dia bersimpang ke kanan kiri, sebab akhirnya dia akan pergi yang sama. Sebab proses penilaian tu akan berlaku di ACAP sendiri. Baik, mungkin saya nak kalau misalnya kita kalau sesi ini adalah merupakan sesi pembentangan, mungkin kita akan nampak rajah, diagram dan infografiknya, kerana mengecap apa yang doktor sebutkan itu tadi. Saya serasakan ada paradoks. Doktor memulakan bahawa bukan tujuannya untuk membina rubrik, bukan tujuannya untuk membina matrix, tetapi untuk mencapai sesuatu yang standard. Dalam kenaifan pengetahuan yang saya ada, standard itu adalah mempunyai satu ukuran yang mungkin disepakati, dan 3 fungsi ukuran tadi disebut sebagai kompetensi teras, kompetensi functional dan kompetensi kepimpinan. Ditambah lagi, saya nak tambah lagi masalah perbincangan kita ni lah, dengan layers of niche. Kita ada UA, kita ada universiti yang pelbagai, kita ada butik universiti lagi. Saya tak fasih pengklasifikasiannya. Politeknik lagi, itu banyak. Jadi macam mana, apakah bila disebut standard, terpakai model ini nanti ke semua layers ini, Saudara Azli, macam mana? Dia dalam konteks menguruskan kepimpinan, setiap agensi-agensi yang ada ataupun setiap organisasi yang ada. Yang apa yang kita dapat cerapkan daripada konsep amalan-amalan yang dilakukan di setiap institusi. Kerana yang saya nak menjawab kenapa saya pilih nombor 2, buku nombor 2 bukan buku nombor 1. Kerana nombor 2 ini
saya nak highlight kerana dia telah menceritakan amalan terbaik yang dilakukan oleh best practices di setiap universiti. Okay. Jadi dia menghimpunkan amalan terbaik. Jadi konteks kepimpinan umpamanya dalam macam tadi sama ada kita ada satu model yang jelas kompetensi apa yang diperlukan bagi setiap institusi ni. Kerana kita ada 150 universiti, ada 20 universiti kan dan ada politeknik dan sebagainya. Jadi dia ada kena ada satu set yang diperlukan oleh kementerian bagi memastikan hala tuju pendidikan kita ini jelas. Okay. Isu yang selalu kita highlight adalah gaya kepimpinan. Kerana gaya kepimpinan seorang chancellor berbeza-beza. Yeah. Tetapi skill, kebolehan, pengetahuan dia perlu sama. Cuma yang kita akan argue adalah gaya kepimpinan. Jadi dalam konteks ini dia akan ada beberapa mazhab-mazhab untuk diceritakan tentang gaya-gaya kepimpinan. Tetapi apa yang dibuat oleh Kementerian Pendidikan Tinggi adalah dia akan mewujudkan satu set yang jelas. Yang mana untuk menjadi seorang HOD, untuk menjadi VC, dia perlu ada set-set seperti tersebut. Jadi AKAP, saya nak promosikan AKAP, dia akan menawarkan latihan, modul-modul yang akan membentuk desain pemimpin yang bagaimana mereka perlukan dalam tahun-tahun mendatang. Okay. Jadi doktor, kalau saya mendengar itu, yang sefaham saya, dengan penerbitan modul siri kedua ini, kita sudah mampu menerbitkan suatu ukuran menjadi piawai kepada semua. Boleh saya sebutkan begitu? Ataupun masih ada, ataukah ini hanya building block siri-siri yang pertama, kita ada lagi 2-3? Apa kedudukan hasil penerbitan daripada sini? Dia seperti mana macam case tadi lah. Okay. So melihat kepada kelompangan, melihat pada keperluan yang ada. So maksudnya kita perlukan memenuh dia punya cycle dia. Okay. Cycle. So bila kita dah build up dia punya set kompetensi dengan proses tertentu, sebab kompetensi mula-mula dia ada berapa fasa lah. Baik. Satu kita start dengan identifying, lepas tu kita buat assessing, lepas basic, tu kita intermediate, advance, begitulah maksudnya. Okay, right. So benda tu menjadikan dia kena complete the cycle. So baru kita boleh nampak dia punya effectiveness macam mana. Saya juga ingin menarik kepada perbincangan kita. Kita sebenarnya lebih tertumpu kepada position. Masih kepada jawatan maksudnya? Critical position. Jawatan bagi satu jawatan macam level 1 kan, kita naik chancellor dan sebagainya ataupun CEO sebagainya, kita membincangkan tentang set kompetensi bagi jawatan berkenaan. Kita tidak membincangkan tentang penyandangnya lagi. Mencari penyandang bagi memenuhi kepada set tadi. So bila kita nak cari penyandang, kita kena ada talent pool. Kita kena ada lebih daripada seorang, 2 orang, 3 orang. Ya, baru boleh buat perbandingan mana yang lebih baik. Ya. Kalau tinggal seorang je dah tak ada pilihan dah kan. Itu je yang ada. Savage lah apa. Tapi benda tu berlaku. Okay. Dia panggil maksudnya sekarang ini kita tidak punya talent pool secukupnya. Kita dari segi kuantiti mungkin kita memandai mencukupi. Tapi kompetensinya belum sampai. Yes, readiness levelnya tidak sampai. Ada peratusan sekarang? Dia yang diperlukan? Kita tentukan dalam konteks assessment kita panggil person job match. Ada percentage yang kita kena penuhi. Boleh dikongsikan percentage-nya ataupun PIC? Dia percentage tu sebenarnya mengikut kepada ni lebih teknikal sekali ya. Kita panggil CCL dengan RCL lah. Required. Biar saya letakkan konteks soalan saya tu. Sebab saya naif lah, saya pandang dari luar. Kalau selalu dihujahkan kita ada sekian banyak profesor, kan, kita ada pemegang PhD jumlah sekian. Tapi saya dengar daripada doktor sekarang ni seperti kita ada numbers. Tetapi numbers itu tidak cukup untuk memenuhi keperluan di peringkat level 1 tadi misalnya. Adakah itu realitinya hari ni? Dia macam ni, dia akan start dengan dipanggil position level descriptor. Position level 1 sampai 5 ataupun 1 sampai 3 bergantung pada organisasi lah. Dia start dengan mungkin sebagai ketua jabatan, naik kepada dekan ataupun timbalan dekan, naik kepada pengarah dan sebagainya. Setiap tier tu dia kena match dengan level proficiency level yang dia penuhi lah. So kalau dia berada pada tahap 3, so dia kena memenuhi kepada level berkenaan. So kiraan dekat situ kita akan tetapkan mengikut kepada bagaimana dia melepasi tahap yang standard yang kita telah tentukan untuk level 3. So dia kena fit dengan jumlah kompetensi dan juga tahap kamus kompetensi yang kita tetapkan. Adjudicatornya ACAP. Untuk assessment bagi jawatan-jawatan kritikal ataupun strategic position level Net Chancellor dan TNC lah di bawah ACAP lah, pengurusan ACAP. Untuk pentadbir ada agensinya yang mencerap. Pentadbir kalau kita lihat walaupun ACAP ni tujuannya untuk memberi fokus kepada academician, tetapi konsep kompetensinya kekal
boleh digunakan juga dan serta-serta tertentu diberi kepada pihak agensi tersebut. Contoh kalau universiti sendiri akan membentuk Dia jadi macam sekolah lah. macam dia School based assessment. School based lah, ikut Okay. keperluan masing-masing. Mungkin Okay. universiti RU lain dia punya keperluan pentadbir dia, universiti teknikal lain. Adakah itu salah satu jurang gap yang cuba ditangani ataupun itu memang Ya. didesign? Is that by design? Dia memang didesign sebab kalau keperluan universiti ni ada standard kan. Ya. Universiti RU dia akan dah ada level lain, dia tak ada banyak degree, dia akan banyak research. Ya. Jadi universiti macam kami yang 20 tahun ke bawah dia perlukan set kompetensi yang sebagaimana pentadbirnya kan. Okay. Jadi dia memang didesign sebab kalau kita tak design untuk dia grow, maka kita akan ada masalah leak daripada kepimpinan. Jadi sebab itu pada pandangan buku ini telah memberikan sedikit pencerahan beberapa aspek-aspek lompangan tadi yang perlu ditangani kerana ia melibatkan agensi-agensi yang berbeza dan level yang berbeza. Baik, kita sedang membincangkan ini ya, memimpin yang terpimpin dan fokusnya adalah model kompetensi bakat dan kepimpinan universiti awam, siri 2. Mungkin kalau di tangan saya ada siri 1 dan selanjutnya saya akan ada framework yang lebih tepat lah. Sebab yalah tertingkapnya kan. Saya pegang peha je. Saya tak pegang ekor, tak pegang telinga, tak pegang belalai. Jadi saya mungkin nampak itu sajalah dari segi kerangkanya. Saya juga memberikan ruang. Kalau tuan-tuan ingin, Tuan Hasmadi, kalau ingin bertanya soalan, saya boleh memberikan mikrofon kepada tuan. Tuan Hasmadi dia rajin dia dengar. Tadi sembang sekejap dia rasa macam kalau ada okey saja. Saya boleh ya, silakan. Ada sebentar. Ada soalan-soalan susulan yang ingin saya kongsikan. Apakah terpakai misalnya Tuan Hasmadi dari Armed Forces ya? Sebab ini banyak menjurus kepada universiti IPT yang sifatnya akademik dan pentadbiran. Saya nak dengar dulu soalan tu, nanti mungkin saya akan bandingkan. Sila Tuan. Bismillahirrahmanirrahim. Saya Hasmadi bin Alim dari Tentera. So dari konteks tadi model, yes. Kadang-kadang daripada segi praktikalnya, yang terpimpin tu dia nak jadi pemimpin. Permasalahan kita ni yang terpimpin tu dia jadi pemimpin tapi dia tak diri dia tak penuhi macam mana dia nak jadi pemimpin tu. Tak cukup syarat. Tak cukup syarat. So kadang-kadang berlaku dalam tentera juga. Ada certain tu dia hanya kalau dekat pensyarah dia perlu jadi pensyarah, dia tak boleh jadi NC sebab dia pemimpin ni yang terpimpin ni dia berlainan. Baik. Sektornya tak sama. Sektornya sama. Saya punya pandangan pribadi saya adalah seorang tu kalau dia tak boleh memimpin, dia jangan jadi pemimpin. Dia sedar dirilah. Dia kena sedar diri. Walaupun kita ada modul tu, kadang-kadang modul tu kita boleh masukkan tik-tik-tik. Ya. Tapi Rubriknya. kesedaran tu kena daripada diri sendirilah. Baik. Macam mana kita dengar sebelum ni evolusi tu. Baik. Kalau evolusi tu macam sebelum ni telah tentang evolusi yang tadi. Macam contohnya sultan tu dia ada evolusi dia macam mana dia nak jadi sultan. Proses tu. Baik. Sebelum dia ambil alih menjadi Saya. sultan lah. Di Baik, sebuah baik. negeri dia melalui proses tu. Baik. So saya setuju dengan sporting tu. Yang kita panggil kami di Armed Forces kita panggil talent sporting. Nak jadi seorang general tu dia kena ada hasil dia tu lah. So dalam NC tu dia ada hasilnya, takutnya di pertengahan tu dia kecewa tuan. Ya. Adakah itu berlaku dalam akademik? Dia separuh masak je dia. Saya nak menambah sikit boleh tuan soalan ni sebab saya bila membincang ni saya teringat saya punya profesor yang sangat bagus. Prof Kamal almarhum, dan kita tahu dia seorang pensyarah, tapi bila dia menjadi rektor saya merasakan itu satu kerugian kerana wibawa dia, hikmah dia adalah di dalam pedagogi. Rektor ini dia akan disibukkan dengan mesyuarat-mesyuarat yang administratif. Jadi kami di kelas ni rasa alah ruginya kebitaraan dia tu kita, itu satu perkara. Kemudian ya, saya melihat juga misalnya ada universiti yang bertaraf dahululah, sekarang saya tak pasti. Misalnya dikatakan Harvard. Yang memimpin Harvard tu, Naib Chancellor dia tu adalah CEO, adalah orang korporat. Kerana mereka menganggap tadi itulah, pemikiran, kepimpinan oleh seorang akademia ini terbatas dalam konteks kompetensi institusi. Tetapi kita di Malaysia ni pemikiran kita masih Naib Chancellor harus akademia. Jadi kita, sedangkan di waktu yang sama, misalnya, ada tekanan daripada KPT, dia nak supaya akhirnya otonomi universiti mampu berdiri sendiri dan itu kompetensi seorang kepimpinan korporat misalnya nak mencari sumber, mencari dana, penjenamaan. Bagaimana, apakah itu ditangani di dalam modul ini berbalik juga kepada soalan Tuan Hasmadi tadi? Silakan. Sebelum mungkin Tuan Tasha ada jawapan side dia dan kalau saya dapat sentuh sikit berkenaan tentang pertanyaan tadi.
di Malaysia isu dia begini. Yang memimpin dan terpimpin umpamanya memimpin. Kalau proses untuk mencari pemimpin di institusi mana organisasi ya, dia dua. Satu, kita nak kita akan setkanlah contoh-contoh apakah ciri pemimpin yang kita perlukan, apa soalan genre yang diperlukan. Kita pun ada set namanya, kita buat set. Tetapi di Malaysia kita di Malaysia ini dia berada dua persimpangan. Pertama, kita ada set di mana dipanggil jatuhkuasa pencarian. Kita carilah ini yang terbaik mengikut apa spek dia, mengikut modul ni. This the best. Tapi kita ada satu jatuhkuasa pelantikan yang tak ada kena-mengena dengan pencarian. Dia ada kuasa melantik. Tapi kita mencari, kita menawarkan ini, tapi dilantik orang lain. Dia tidak ada set. Dia itu isunya di sini. Kedengaran seperti office politik di situ. Ya, dia telah berakar umbi. Kalau jatuhkuasa mencari itu yang terbaik, tapi dicadangkan nama tu, tapi kalau pihak yang melantik tidak mengendorsekan, dia tidak berlaku. Okay. Dia tak boleh mengikat benda tu. Jadi di sini ada lompangan yang kita jumpa sebagai presiden persatuan, kita dapat melihat ada lompangan yang boleh dikemaskan kerana benda ini mempengaruhi kepimpinan organisasi itu. Mungkin Doktor, soalan yang sama. Cik Azli menyentuh pasal struktur jawatankuasa. Baik. Saya nak menyentuh pada struktur organisasi. Okey. Bila kita memulakan atau kita melaksanakan satu proses, kita namakan sebagai pencarian ataupun penggantian kepada kepimpinan, dia melihat atas entiti ataupun organisasi berkenaan. Bila organisasi itulah NGO, non-profit organizations, dan tidak berteraskan kepada dollar and cents, dia berbeza dengan mana-mana entiti bersifat financial statement, nak kena announce dekat dia punya public share berapa kan. So dari segi tekanan dan juga kesan dia adalah kesilapan dalam memilih individu yang betul-betul mampu untuk melaksanakan ataupun memahami selok-belok sebuah organisasi boleh menyebabkan kejatuhan share-nya, kejatuhan dari sudut persepsinya. Sebab tu dia berbeza bila kita nak melantik individu ataupun bakal CEO. Setiap bulan berapa ramai kena retrench, berapa ramai yang akan terkesan dengan kepimpinan yang dibawa. Tapi tidak berlaku pada NGO ataupun non-profit organisation sebab dia bersifat lebih macam mana dia menguruskan kepada bajet yang telah dikemukakan. So dia tidak ada kerisauan kat situ. Itu. Dan satu lagi adalah kita panggil sebagai family business lah. Yang macam mana sesebuah organisasi berteraskan warisan. So dia berhati-hati dalam memilih. So faktor-faktor ni juga akan mempengaruhi macam mana pemilihan dia yang tidak berasaskan kepada bias semata-mata. Sebab dia kena melihat kepada faktor yang akan menjatuhkan organisasi berkenaan. Itu kombinasi kepada dua-dua lah. Ya. Saya mengecap komen dan juga soalan daripada Tuan Hasmadi tadi. Dia menyebut soal elemen kendiri tu. Ukur baju badan sendirilah dalam kata lain. Orang tu dia mungkin ditawarkan tapi dia fikir-fikir apakah itu ada dalam pengalaman penyediaan modul ini? Paksa rela ke ataupun tak cukup piawai? Memang apa pengalamannya bila menelaah kandungan yang ditawarkan? Sebab dalam ini digambarkan tadi best practices. Tetapi saya mendapati jumlah best practices artikelnya itu pun tidaklah mewakili semua universiti yang ada. Jadi mungkin telah disaring dan dipilih juga. Nak minta Dr. Tashrif kongsikan. Apakah ada elemen kendiri itu? Saya tak layak. Realitinya ada. Maknanya mereka ditawarkan dan mereka menolak. Okay. Dan ada yang tak ditawarkan juga tapi dia bersemangat untuk memegang jawatan berkenaan. Mungkin dari segi perk yang akan dapat. Okay. Sebab kita kena faham dari segi kita tak boleh nampak dari segi personal objektif dia apa. Tapi bila dia menceritakan kepada kepentingan organisasi, dia akan meletakkan diri dia dan akan terancam kalau dia sebenarnya tidak melengkapi apa sebelum dilakukan. Baik. Itu akan menjadi risiko jangka panjang dia juga. Soal kredibilitinya tercalar itu ya. Tuan Azli, saya berbalik semula kepada memimpin yang terpimpin ini. Kalau ini dianggap sebagai success, best practices, success stories lah, ataupun apa yang telah dialami. Saya sebutkan tadi bahawa saya membayangkan kita ada sekian banyak. Tetapi ini yang ditawarkan di sini. Cuma saya tak ingat dari segi strata ataupun klasifikasi universiti yang ada. Apakah dalam pengalaman pengumpulan bahan ini, apakah cukup misalnya kalau kita bagi ini kepada mana-mana spektrum mereka boleh memanfaatkan, apakah ada yang boleh kita tambah nilai? Seperti yang Dr. Tashrif sebut tadi, dia adalah proses yang berterusan. Okay. Bermaksud walaupun kita telah menghimpunkan, walaupun pasukan research yang telah menghimpunkan
amalan-amalan yang terbaik. Tetapi dia bukanlah yang kita katakan boleh menyempurnakan keseluruhan aspek yang kita perlu kan, dan masalah-masalah real yang kita jawab. Dia perlukan pengkajian lebih lagi kerana seperti tadi 70% datang daripada pentadbir yang menghadapi perkara tersebut dan cuba menyelesaikan isu itu dengan sistem, dengan struktur dan sebagainya. Tetapi dalam konteks yang lebih luas, dia membuka jalan. Membuka jalan bahawa ada satu model yang boleh kita terima, kita pakai sebagai satu usaha untuk menyelesaikan plan penggantian ataupun succession plan untuk memastikan kelestarian kepimpinan agensi yang ada di bawah kementerian. Tuan Aziz, saya membayangkan mungkin ramai yang belum menelaah buku inilah. Sebab satunya tajuknya juga dia menjadi filtering lah, because kalau saya bukan memimpin institusi maka saya tak akan beli buku ini. Dalam kata lain, saya melihat tajuk dan matlamat model kompetisi, it is not meant for me. Ya. Tapi saya nak meneroka pengalaman pengkaryaan, bukan pengkaryaan kerana ini satu bentuk model. Saya anggap begini, pengalaman case study yang dimuatkan di dalam makalah ini, kalau boleh dikongsikan anekdotnya. Sebab tadi digambarkan ada istilah yang bila dikatakan pertembungan, kepada awam bila dia dengar pentadbir dan akademia bertembung, itu agak besar istilah itu. Jadi dalam case study ni, apa konflik resolution yang berlaku dalam, kalau boleh kita kongsi, yang terbukti bahawa this is the best way forward apabila adanya pertembungan pentadbir dan juga akademia ni, kalau boleh dikongsikan. Pertembungan itu secara dasarnya bukanlah dikata ada satu subjek yang dilihat material lah. Maksudnya ada data-data yang serius dibincangkan. Ia adalah merupakan satu real case yang berlaku, yang dialami dan cuba ditangani dengan lebih strategik, dengan kata mudahnya untuk bersama-sama membantu KPT ataupun agensi kita dalam usaha merapatkan jurang tadi. Jadi dalam konteks ini kita lihat apa sebenarnya keperluan bagi seorang pentadbir yang berada dalam institusi tinggi ini, institusi pengadilan tinggi ini, untuk menyokong agenda kepimpinan ataupun agenda pendidikan pengadilan tinggi umpamanya. Jadi di situ kalau mereka tidak ada talent pool dalam kalangan pentadbir, dia akan merosakkan juga pentadbiran kerana mereka ada nadi dia. Jadi di sinilah kita dapat lihat beberapa model atau beberapa amalan yang dibuat di Universiti Malaysia Terengganu, di UMPSA sendiri, yang kita dapati kalau ditambah baik, digunakan contohnya umpamanya kalau kita nak meningkatkan kompetensi mereka, kita ada sedikit ganjaran, umpamanya sistem ganjaran dan sebagainya, allowance dan sebagainya. Itu merupakan satu model-model yang mana boleh membantu meningkatkan bukan sahaja kemahiran, kebolehan, tapi juga motivasi bagi mereka menjadi lebih baik. Itu contohlah sebagai ringkasan. Dr. Tashif nak menambah? Saya nak tambah sikit lah. Soalan yang saya tadi. Ya, saya. Saya rasa perkara paling penting lah yang mungkin dari segi pemerhatian lah soal kepercayaan, soal ignorance. Ada dua perkara yang saya rasa sangat kritikal. Kepercayaan dan ignorance. Bagaimana untuk meletakkan kedua-dua kumpulan berkenaan, bukan dari sudut latar belakang inteleknya, kelayakan akademiknya, tetapi keupayaan dia secara original dia, berdasarkan kepada pengalaman. So itu yang sepatutnya lebih tertumpu untuk mencari sudut ataupun sisi seorang pemimpin yang sebenar bagi sesuatu institusi. Saya rasa itu yang perlu diberikan kebebasan dan juga tidak ada ruang yang mana kita nampak ke arah peribadi dan sebagainya lah. Sebab benda ni sebenarnya kalau kita betul-betul amati, ada satu ataupun berapa potensi yang perlu kita teliti lebih dalam lah. Antaranya kalau boleh kita kongsi beberapa potensi yang perlu dilihat lebih dalam itu apa? Kalau boleh dikongsi satu dua. Dari sudut kepimpinan, ada setengah pentadbir ni dia dah berkhidmat dalam satu tempoh yang sangat lama. Cuma isu dia tak beri peluang. Tak diberi peluang. Dan saya percaya yang dia boleh melepasi satu tahap kepimpinan yang dimaksudkan. Jika dibandingkan dengan sedia ada daripada kalangan yang dilantik lah. So benda tu kalau diberi ruang, boleh dicungkil lebih dalam lah. Kita masih ada satu dikotomi yang besar lah, garis pemisah. Itu kita bercakap soal pentadbir, soal akademia. Saya bangkitkan tadi, Doktor, betulkan saya kalau saya salah. Antara kaedah misalnya, saya sebut tadi Harvard, dia meletakkan seorang CEO korporat untuk memimpin. Sebab dia mengatakan ini satu eksperimen untuk melihat bagaimana keberkesanan
value system di dalam private itu mungkin boleh memberikan corak yang berbeza kepada Harvard. Saya tak tahu, saya tidak menyemak pula sama ada ia masih kekal sampai sekarang atau tidak. Tapi saya pernah mendengar ini satu eksperimen. Kalau doktor ada maklumatnya, apakah itu satu kejayaan, satu kegagalan, apakah wisdom di sebalik itu? Apakah ia langsung tidak mungkin dilaksanakan di Malaysia? Mungkin kalau ada inputnya. Saya melihat dari sudut mencari seorang pemimpin tu bukan dilihat dari sudut title yang dia pegang. Okey. Okay. Tapi kita melihat dari potensi diri yang ada. Okay. Sebab tu potensi ni kita cungkil daripada set kompetensi tadi. Baik. Apa yang kita perlukan bagi satu institusi. Baik. Dia punya strategic thinking dia, negotiation dia, business acumen yang dia ada. Boleh saya intervene ya? Saya terjah di situ. Adakah itu bermakna dari segi kerangka fikir kita boleh membayangkan suatu hari nanti, kita berikan contoh sajalah, Naib Chancellornya bukan seorang profesor. Possibility itu ada? Itu juga dibincangkan dalam beberapa siri bengkel di mana satu hari nanti tidak mustahil di kalangan pentadbir yang diangkat menjadi Naib Chancellor. Kerana di tempat lain di luar negara sudah ada bermulanya di situ. Kerana tugas tadi seperti yang Tuan Syed sebut tadi, sayang jika knowledge-nya akhirnya terabai kerana terpaksa memberikan tumpuan kepada kepimpinan dan juga pengurusan tadi. Itu akan berlaku, tapi inilah permulaan dia. Saya nak bermain dengan kemungkinan sikit lah sebab tuan-tuan berdua menangani buku ini ya. Saya sendiri pengamat pendidikan yang sangat tegar dan tekal sebab saya banyak mengemudikan perbincangan ini dengan para akademia dan kita ada sense bila kita menemu bual tu. We have some ideas sama ada kita betul atau tidak kerana saya meneropong dari ruang yang asing. Saya tidak berada di dalam office politik itu. Bila Saudara Azli menyebut tadi, kita berharap satu masa nanti. Kita ada gambaran julat masanya, mungkin dalam tempoh 5 tahun. Kerana berbangkit juga tadi, Dr. Tashri menyebutkan talent pool itu kan. Apakah kita punya critical mass-nya untuk memungkinkan itu berlaku nanti? Ataupun ini hanyalah satu perbincangan-perbincangan yang masih lagi sifatnya akademik kerana kemungkinan bahawa seorang yang bukan profesor menjadi Naib Chancellor itu, kita tak ada poolnya. We don't even have one single person yang punya upaya dan wibawa itu. Apakah ada julat? Saya menjangkakan dalam tempoh 5 tahun dan tempoh 10 tahun itu berkemungkinan. Saya nak dengar pandangan Dr. Tashrif. Tak mungkin dalam tempoh 10 tahun. Dia ada dua perspektif. Satu dari sudut directions. Macam mana direction itu ditetapkan. Direction maksudnya dipacu oleh KPT. Ya. Dan kita bakal menghadapi PRU ni. Maka pantai akan berubah lagi. Sekaligus saya terus menjawab soalan. Saya tahu kebimbangan, bukanlah kebimbangan kerana tuan-tuan berdua penjawat awam. Saya agak bebas untuk bertanya. Saya bertanya itu dengan minat sebenarnya. Kerana saya mendengar beberapa istilah yang tuan-tuan berdua guna, perks, kompetensi, kemahiran, peluang. Kami awam yang di luar ini juga melihat dalam konteks kepimpinan itu jauh lebih luas daripada sekadar kompetensi. Kerana biarkan saya letak perbincangan ini dalam kerangka carrot and stick. Kita mendengar berita tentang kerancuan, kecurangan, masalah keuangan, korupsi yang gembar-gembur. Kalau kompetensi yang kita guna, rubrik dan juga standard yang ada ni sepatutnya mengawal itu. Ataukah sebenarnya elemen-elemen ketirisan, integriti ini luar daripada ACAP? Itu kita serahlah pada SPRM ke, Jabatan Audit ke. Apakah itu tidak ada di dalam ini? Audit dalam misalnya, apa fungsinya audit dalam dengan belanjawan yang 1 bilion satu kampus kemudian tiris disebabkan holdings? Kan hari ini hampir semua universiti besar itu punya holdingsnya dan macam-macam cerita yang kita dengar. Apakah itu tidak ada di dalam pertimbangan modul ini, Saudara Azli? Kalau kita lihat aspek-aspek yang melibatkan etika umpamanya, accountability dan sebagainya, ia bukan sahaja termasuk ataupun berlaku dalam agensi seperti universiti umpamanya. Ia juga berlaku di tempat-tempat lain yang mana even dalam institusi-institusi yang sangat keselamatan umpamanya berlaku juga. Jadi isu yang dibangkitkan dalam aspek integriti, aspek accountability ini sebenarnya dia juga termasuk dalam kompetensi. Yang ini yang kita katakan tadi bahawa set untuk kita memilih dan usaha untuk memilih yang terbaik tadi.
kita sudah melalui proses. Namun demikian, dalam arti kata yang sama, kita tidak ada kuasa membuat pelantikan umpamanya. Yang melantik tu ada pihak yang tidak ada mengena dengan yang pasti. Jadi mereka tak ada pengetahuan Dia pun. mungkin tidak ada pengetahuan dan dia tidak Set. terlibat. Okey. Jadi perkara ini menjadi titik masalah yang kita cuba carikan peluang. Baik. Sekurang-kurangnya ada pengetahuan kepada pelantik itu bahawa ini adalah set Baik. yang sepatutnya dipilih umpamanya. Baik. Itu umpama yang kita Baik. dapat Jadi capai lah. Dr. Tashif, dengan model ini, siri 2 ini, kalau ini kita anggap building blocks, mungkin ada susulannya, kalau sequelnya apa? Selepas model memimpin yang terpimpin ini. Okay. Sebelum saya ulas tentang sequel ni, Ya. saya nak ulas sikit tentang Baik. yang Encik Azri tentang integriti je. Hmm. Sekarang ni integriti dilihat dari dua perspektif. Baik. Satu kita panggil integriti proses. Okey. Satu kita panggil integriti moral. Okey. Integriti moral ni adalah fokus kepada pembinaan dalam kompetensi. Baik. Sebab tu beza work based daripada work based kepada people based. Okey. Sebab tu yang CBTM ni diwujudkan. Baik. Kita fokus bukan kepada proses tadi, kepada individu yang kita bentuk. Okey. Kalau macam integrity proses, kita boleh audit dalam, kita boleh guna manual dan sebagainya. Tetapi dari segi moral, so kita memerlukan satu sudut yang lebih sudut sisi tentang tingkah laku dan sebagainya. Baik. Kita akan lihat. Itu Baik. bezanya. Dari segi sequel tadi, sebenarnya konsep dibuat atas BTM, Competency Based Talent Management. Okey. Buku ni telah dikeluarkan sehingga siri yang kelima sebenarnya. Baik. Okay. Pecahan daripada buku ni sebenarnya ada lagi. Oh. Sebab bila kita membincang tentang competency based management, dalam proses sumber manusia tu sendiri ada 5-6 proses. Dan semuanya lah diintegrasi dengan kompetensi punya elemen. Okey. Dan salah satunya saya dah keluarkan, kita panggil succession based kompetensi. Kompetensi berasaskan Ya, dalam pergantian. pewarisan ini juga persoalan besar ini. Ya, buku tu saya Succession terbitkan based. tahun 2024 dengan penerbit UMPC. Ya. Alhamdulillah buku tu telah menangi anugerah buku negara Alhamdulillah. tahun lepas. So itu dari satu sudut kupasan saja. Ya. Macam mana dalam proses sumber manusia, pelan pergantian proses tapi dikaitkan dengan kompetensi. Dan begitu juga dengan kita buat proses rekrutmen, performance dan sebagainya, semua akan ada integration kepada kompetensi. Baik. Kita bagi sebagai competency based succession planning, competency based performance, competency based training. Di situ kompetensi itu letak sebagai satu jantung lah. Okey. Ha. Pewarisan ni menarik juga ni sebab satu bakat tu kadang-kadang dia naik dalam satu jalur kan. Tiba-tiba kekosongannya dalam jalur yang lain ni kan. Jadi saya bayangkan kompleksiti yang ada lah. Ialah pewarisan dalam parti politik pun huru-hara dah. Jadi dalam universiti saya selalu mendengar begini ya. Dalam konteks kepimpinan universiti ni cabarannya adalah peer leadership. Kedua-duanya profesor. Jadi dia kalau dalam struktur tu jelas kan, CEO, managers. Tapi kalau aku profesor, engkau profesor, aku nak macam mana tu nak bagi arahan apabila wibawanya mempunyai weightage yang sama. Baik, menarik. Mungkin saya berikan ruang ini kepada kedua-dua. Saya mula dengan Dr. Tashif dulu. Dengan adanya buku Memimpin yang Terpimpin ini, saya bayangkan bukunya ada di rak. Ya. Jadi kita datang di sini ada mungkin 2 atau 3 kelompok lah. Satu kelompok akademia yang punya cita-cita. Kalau dia tak ada cita-cita, dia letak balik. Dia kata dia nak menulis saja. Kemudian pentadbir, dia tengok ini mungkin relevan dengan dia. Dan satu lagi awam. Apa yang agaknya harus kita beritahu kepada potensi pasaran kita ni? Doktor dulu. Right. Buku Memimpin Terpimpin ni adalah satu produk research sebenarnya Okey. yang kita kolaborasi dengan ACAP sehingga kini. Di samping penghasilan buku ni sebenarnya, dia sebenarnya melatih sehingga kohort 6 sebenarnya. So semuanya dianugerah dengan diploma dan juga diploma profesional. Dia MQA lah co-vocation. ni? MQA lah? Dia bukan MQA. Oh. Tapi Di professional, micro credential lah. Ya. Cuma dia ke arah kepada program master selepas ni kalau ada rezeki insya-Allah dan dia akan di MQA kan. Okey. So nanti boleh join sekali lah. Kalau micro credential, itu ada satu persoalan lain tu saya akan ODL, bawa. ODL. Kita akan ada 6 itu, 6 modul itu. 6 kohort. 6 kohort. Ada 11 modul. 11 modul. Jadi siri ini merujuk kepada? Siri ni adalah hasil daripada modul setiap kohort. Okey, baik. Silakan Saudara Aziz, apa Jadi, yang boleh kita maklum? Saya dapat simpulkan sikit, umpamanya ada, pertama saya nak ucap terima kasih kepada Kementerian Pendidikan Tinggi kerana memberikan grant dan kepercayaan kepada penerbit UMPC untuk menerbit sehingga ke seri kelima. Malah untuk pengetahuan Tuan Syed, kita menerbitkan kamus
kompetensi yang pertama yang diberikan kepada kita untuk terbitkan dan kamu sudah gunakan dalam usaha nak mencari pemimpin, nak mencari talent pool dan sebagainya, digunakan sebagai indikator. Jadi kita menghargai sebenarnya usaha-usaha yang dilakukan oleh kementerian pendidikan tinggi ini, khususnya di AKAP ni, dan usaha nak membuat satu model yang bukan sempurna tapi satu usaha yang baik. untuk memastikan kepimpinan pengajian tinggi ini berterusan, khususnya dalam menghadapi cabaran yang mendatang, AI dan sebagainya. Dan kita lihat keperluan-keperluan itu bukan saja pada pegawai, bukan saja akademik, tetapi kepada pentadbir, yang mana model-model amalan-amalan yang terbaik yang pernah dilaksanakan ini patut dikumpul dan dicari di manakah masalah realnya boleh ditangani supaya jurang kepimpinan itu tidak berlaku lagi. Ini sebenarnya fokus kita kepada pembuat dasar, policy maker sebagainya, untuk cuba menyelesaikan bersama dengan pihak universiti juga membuat satu model yang lebih komprehensif. Dr. Tashim macam nak menambah tu. Saya boleh baca bahasa badan ni, saya nampak. Dia tak puas hati, dia nak tambah lagi. Sila. Saya melihat buku ni bukan satu naskah buku, tapi dia mewakili 20 universiti. Sebab penulis dia dah di kalangan semua universiti awam. Walaupun bukan siri kedua, tapi dia berada di siri 3 dan seterusnya. Kita ada UTHM, kita ada UMK, kita ada UPNM, kita ada UMS, RU dan sebagainya. So buku ni lah menghimpunkan semua tentang pengalaman setiap practitioner, menghimpunkan berasaskan kepada 11 modul yang dilalui. So jadi buku ni memang dia memperlihatkan dari sudut pandang practitioner dan juga hasil teori-teori yang telah diajar. Hampir-hampir menjadi buku teks agaknya untuk bengkel modul micro credential tu kan. Wajib baca. Soalan akan keluar daripada siri ini. Diploma profesional tu kita jalankan selama 1 tahun lebih kurang. Jadi hasilnya kita keluarkan dalam bentuk buku ni daripada semua pelajar yang join program. Kalau tuan-tuan mengikuti telaah ini secara dekat, saya rasa episod semalam dan 2 hari lepas ada beberapa perkara yang saya timbulkan. Satu buku yang telah kami telaahkan juga bersama Yang Berhormat Menteri Pendidikan Tinggi adalah tajuknya Empires of Ideas. Dan buku itu William Kirby adalah merupakan profesor dari Harvard. Dia menceritakan bagaimana paksi ilmu sedang beralih. Dia melihat 3 fasa. Fasa Berlin, fasa Harvard dan fasa Beijing. Dan kita sedang berada di fasa Beijing hari ini. Peralihan itu ya. Dan saya dapat mencerap intipati di situ, kalau akhirnya KPI adalah wibawa keilmuan, saya bayangkan itulah destinasi Ipoh yang saya sebutkan itu tadi. Ya, cuma masalahnya juga adalah ia kebanyakannya berbalik kepada buku yang kita bincang semalam. Soal intellectuals and world society, yang menggambarkan bahawa template barat yang menentukan Scopus, ISI ni sedang meruntuh disebabkan oleh paksi ilmu tidak lagi berada di dalam menara gading, sebaliknya di dalam korporat, di dalam industri yang akan memacu. Jadi kurikulum 3 tahun, 4 tahun yang ditawarkan oleh MQA itu seperti sudah tidak lagi cukup. By the time graduate mencacah tahun keempat, apa yang mereka belajar sudah tidak lagi diperlukan oleh industri. Kerana bahasa ibu bapa, dia melihat masuk universiti, ambil bidang ini, esok ada kerja. Realiti itu sudah berubah. Tambah-tambah lagi bidang kreatif saya lah. Kerana menjadi host TV juga, kalau WEF, World Economic Forum, Klaus Schwab, dia sebut 5 tahun lepas dah. Antara yang akan diganti oleh AI adalah pengacara TV. Jadi kalau saya bercakap dengan pelajar Masscom, saya kata apa yang kamu belajar ni sebenarnya dah tak diperlukan oleh industri. Ada influencer yang mempunyai degree di dalam Masscom. Dan itulah kali terakhir saya dipanggil oleh universiti. Kerana apa yang saya cakapkan itu sudah, dan saya sangat merasakan keruntuhan template yang ada. Disebabkan oleh perubahan. Saya sebut sekali lagi, semalam saya sebut, Vivian Lakshani, dia kata 2026 is the last normal year that the modern civilization is going to experience. Dan kita tinggal berbaki 6 bulan sebelum 2027, lebih chaotic lagi dengan Teluk Hormuz segala macam ini. Kita akan berdepan dengan realiti lain. Saya nak melihat keutuhan model kompetensi ini macam mana tahun depan. Asli pegang tu dia dah geram dah provokasi. Sila. Dah tutup dah ni tapi sebab dia pegang tu boleh. Oleh kerana saya tuan rumah saya tambah 2 minit lagi. 2 minit lagi. Pada pandangan pada hemat saya lah, Tuan Syed, kita perlu bersedia tadi. Di mana leadership, kompetensi ataupun apa jua corak kepimpinan yang akan datang dalam khususnya dalam pengajian tinggi ini akan berubah. Seperti saja kita perlu bersedia dengan anjakan tersebut, yang mana tidak lagi status bergantung kepada profesor, doktor, status dia untuk memimpin.
kita kena Ada ramai terbuka. yang akan tersinggung tu dengar tu. Betul. Benda yang sama. Sebab saya gunakan topi presiden tadi. So kita kena bersedia. Baik. Yang mana kalau kita lihat hari ni saya ambil contoh Encik Tarsyus ni dan dia adalah pentadbir asalnya yang akhirnya boleh cemerlang lebih daripada akademik dan akhirnya masuk akademik tadi untuk membuktikan bahawa pentadbir sekarang ni levelnya dah makin jauh dan dia bukan lagi hanya tukang ambil minit mesyuarat. Dia dah boleh satu anjakan lain dan tidak mustahil dia akan menjadi satu hari nanti di kalangan mereka sebagai rektor, sebagai jadi dia living proof lah. Yes, dia adalah hidup bukti hidup. Yang ada yang mungkin selepas ini akan muncul lebih ramai. Okey. Saya mengesyaki benda itu akan berlaku apabila mereka makin lama makin memberontak, makin menunjukkan rasa bukan tak puas hati, rasa ingin mengubah keadaan. Baik. So ini kita kena bersedia. Dan saya yakin dengan adanya kajian-kajian seperti ini kita boleh bersedia dengan fenomena baru ini. Dr. Taufik nak menyambut sebab dia dah bagi konsesi 2 minit tu. Ada 30 saat lagi. Okey, saya nak bagi pandangan tentang sustainability, Baik. relevancy, contemporary. Baik. So banyak tadi Tuan Syed cuba untuk mendapatkan pandangan sejauh mana buku ni atau Boleh. konsep ni. Dia sebenarnya macam ni, kompetensi ni sebenarnya bukan satu perkara yang baru. Baik. Dia telah diperkenalkan tahun 1950-an lagi. 1950-an lagi dan dia mula masuk ke Malaysia khususnya dalam sektor awam pada awal tahun 2000 dan terkini ialah dalam Perkelian Perkhidmatan 2025-2026 saya rasa. Sekali lagi kompetensi diperkenalkan walaupun sebelum ni dia dah perkenalkan dulu, mungkin dari segi pelaksanaannya tidak begitu mencapai tahap yang ditetapkan. So kali ni dia lebih berkembang dan dia mula memperlihatkan supaya semua agensi kerajaan kena menerapkan pendekatan kompetensi dalam setiap sektor berkenaan lah. Jadi benda ni saya rasa dia mungkin boleh melihat dari segi keberkesanannya dan satu tempoh lagi lah. Itu yang saya suka telaah ini. Kita boleh damai saja walaupun hala tuju kita tidak semestinya ketiga-tiganya ipoh. Sebab bukan saya berniat untuk mempersoalkan kompetensi. Yang saya cuba bangkitkan adalah ukuran kepada kompetensi itu sedang berubah. Tapi kita berpegang kepada kerangka yang sedang berubah itu macam mana kita nak tahu. Tiba-tiba kerana hari ini misalnya yang selalu diungkit-ungkitkan lah syarikat-syarikat AI yang dahulu 30% mengambil programmer dan hari ini programmer inilah yang 30% itu sedang dibuang beramai-ramai. Hanya tempoh 6 bulan. 6 bulan ambil ramai-ramai dan 6 bulan kemudian kerana perubahan yang sangat tidak terduga dan ukuran kita perlu siapa di dalam enrolment itu berubah dalam tempoh 6 bulan. Dalam keadaan MQA 3 tahun diploma, 4 tahun degree kan. Kalau ambil bidang nak menjadi pengacara TV, dah tak perlu dah sebab kita hanya perlu klon diri kita. Saya bagi tahu pada Tuan Asmadi tadi. Klon diri, klon suara, tak pandai bercakap pun dah pandai bercakap. Jadi apa masa depannya? Nak ukur macam mana bila sifatnya tu terlalu luas. Ni dah lebih 2 minit dah diberikan konsesi. Dah nak maghrib ni. Okey, saya ucapkan terima kasih. Saya rasa perbincangan ni selalu saja ini yang saya merasakan keseronokannya sebab dia membuahkan idea-idea baru yang rasa macam kena ada bahagian kedua, kena ada bahagian ketiga. Dan itu juga yang kami lakukan kerana besok misalnya telah usai hari ini, besok kami akan mengulang ulas bersama tetamu yang berbeza buku Jonathan Haidt, Anxious Generation. Dan buku ini sebenarnya disuguhkan, dihidangkan, disuruh oleh PMX sendiri. Jadi bila PMX kata anggota, saya mendapat maklumat itu daripada pegawai-pegawai mengatakan bincang buku ini kerana PMX minta members of cabinet membaca, pentadbir, Naib Chancellor, Jonathan Haidt. Buku besok Tuan Asmadi. Besok saya tak ingat pukul berapa, 10 atau pukul. Buku yang menggambarkan mengapa kita hari ini berdepan dengan generasi Z yang kita dah tak faham. Dan hari ini masuk kan, Gen Z masuk je kerja, dia kata saya perlu gaji 5,000. Kenapa 5,000? Kau nak macam mana saya nak hidup? Dia datang dengan that attitude. Jadi ini soal kompetensi juga ni kan. Pensyarah-pensyarah baru, pensyarah-pensyarah muda. Bagaimana kita berdepan dengan realiti ini? Walaupun kajian Jonathan Haidt itu berdasarkan realiti Amerika, tetapi kita nampak tanda-tanda isyarat dan imbalannya dalam realiti Malaysia. Itu antara buku yang kita akan ulas besok. Jadi teruskan kesetiaan anda.
Dan selamat datang lagi ke Telaah. Seperti mana biasa saya mengalu-alukan sesiapa saja, kalau anda tak semestinya penulis, pembaca pun boleh untuk menelaah di pentas ini. Bahkan bukan hanya di sini, selepas Pesta Buku juga kita harap Telaah ini akan dapat menjadi suatu platform yang berterusan, mudah-mudahan. Tuan-tuan, kita bagi tepukan kepada Tuan Azli dan juga Dr. Tashrif. Terima kasih atas kesabaran kerana melayani kerenah saya lah. Terima kasih. Assalamualaikum, jumpa lagi.